Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Putra Danish, bernombor matrik C23A1642. Hari ini saya akan membentangkan poster yang saya lakukan untuk tugasan individu bagi subjek mitologi. Poster saya ini akan membentangkan yang bertajuk Mitos Iskandar Zulkarnain dalam memupuk identiti dan jati diri dalam masyarakat Melayu. Poster ini menjelaskan bagaimana mitos Iskandar Zulkarnain memainkan peranan penting dalam pembentukan identiti masyarakat Melayu melalui pelbagai unsur. Antaranya ialah unsur mistikal, kosmologi, sosiologi dan juga pedagogi. Selain itu, saya juga akan mengaitkan peranan mitos ini dengan isu semasa yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Secara umumnya, karya Melayu tradisional seperti Sulalatu Salatin dan Hikayat Iskandar Zulkarnain bukan sekadar karya hiburan, tetapi ia juga menjadi medium untuk menyampaikan nilai budaya, politik dan agama kepada masyarakat Melayu hari ini. Dalam teori mitos dianggap sebagai cerita yang mempunyai makna yang simbolik dan berfungsi untuk menjelaskan asal-usul kekuasaan serta kehidupan masyarakat yang mana mitos Iskandar Zulkarnain ini digunakan untuk mengangkat martabat raja-raja Melayu dan mengukuhkan sistem pemerintahan mereka yang mengekalkan berdasarkan tradisional. Pada masa kini, walaupun masyarakat hidup mempengaruhi pemikiran masyarakat terutama dalam soal identiti bangsa dan juga kepimpinan budaya. Yang pertama ialah unsur mistikal atau keajaiban dan daulat. Dalam masyarakat Melayu tradisional, raja dianggap mempunyai daulat dan kuasa luar biasa. Rakyat juga percaya bahawa sesiapa yang mendahaka kepada raja akan menerima tulah ataupun bala. Menurut Ko Kai Kim, iaitu beliau memberi pendapat daulat merupakan unsur mistik yang dimiliki oleh pemerintah yang sah dan dihormati rakyat. Unsur ini boleh dikaitkan dengan teori funksionalisme oleh Bronislaw Malinowski yang menyatakan bahawa mitos berfungsi untuk mengekalkan kestabilan sosial dan memastikan rakyat terus menghormati institusi pemerintahan. Dalam isu semasa hari ini, konsep menghormati institusi raja masih penting di dalam negara Malaysia kerana institusi kesultanan menjadi simbol perpaduan dan kestabilan negara. Namun begitu, media sosial juga menyebabkan wujudnya penghinaan terhadap institusi diraja oleh setengah pihak. Walau bagaimanapun, nilai yang terdapat dalam mitos Iskandar Zulkarnain dapat mengingatkan masyarakat tentang pentingnya adab dan penghormatan terhadap pemimpin serta institusi negara. Seterusnya ialah unsur kosmologi atau asal keturunan. Raja-raja Melayu hari ini dikatakan berasal daripada keturunan Iskandar Zulkarnain bagi memberikan legitimasi dan kesucian kepada institusi Kesultanan Melayu. Dalam teori kosmologi, mitos digunakan untuk menerangkan asal-usul dunia dan hubungan manusia dengan kuasa yang lebih tinggi. Di sini Iskandar Zulkarnain dianggap sebagai tokoh yang agung di dunia yang dikaitkan dengan kekuatan, kehebatan dan unsur keagamaan. Selain itu, teori euhemerisme juga dapat diterapkan kerana teori ini melihat tokoh mitos sebagai manusia yang kemudiannya digabungkan oleh masyarakat sehingga menjadi tokoh yang legenda. Dalam konteks isu semasa, masyarakat Melayu kini semakin berdepan dengan krisis identiti akibat pengaruh budaya luar seperti daripada barat dan lain-lain. Ramai generasi muda kurang mengenali sejarah dan warisan bangsa sendiri. Oleh itu, mitos seperti Iskandar Zulkarnain ini penting untuk memupuk dan mengekalkan kesedaran tentang asal-usul dan identiti budaya Melayu agar tidak hilang atau ditelan zaman.
Di samping itu, terdapat juga unsur sosiologi. Mitos Iskandar Zulkarnain membantu dalam struktur sosial masyarakat Melayu tradisional. Dalam sistem ini, Sultan berada di kedudukan tertinggi, iaitu kasta yang paling tinggi, diikuti dengan pembesar dan rakyat biasa. Muhammad Aris Osman menyatakan bahawa institusi kesultanan menjadi asas kepada identiti politik dan budaya Melayu. Perkara ini boleh dikaitkan dengan teori strukturalisme oleh Clark Levi Strauss yang menyatakan bahawa mitos ini membantu masyarakat memahami struktur dan susunan sosial mereka. Dalam isu semasa, masyarakat kita ini semakin terdedah dengan ideologi media sosial. Ini menyebabkan nilai perpaduan dan keharmonian sosial yang terdapat dalam sistem masyarakat Melayu boleh dijadikan contoh untuk mengukuhkan semula semangat kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat moden. Akhir sekali ialah unsur pedagogi ataupun pendidikan dan adab. Karya seperti Taj al-Salatin dan Hikayat Iskandar Zulkarnain digunakan sebagai karya didaktik untuk mendidik raja dan rakyat tentang kepimpinan, akhlak dan nilai Islam. Kisah Iskandar Zulkarnain mengajar masyarakat tentang sifat keberanian, keadilan dan kebijaksanaan seorang pemimpin. Unsur ini boleh sangat dikaitkan dengan teori arkitype Carl Jung yang melihat watak Iskandar sebagai simbol hero agung yang menjadi contoh kepada masyarakat. Dalam isu semasa hari ini, masalah keruntuhan akhlak, buli cyber dan kurangnya adab dalam kalangan generasi muda semakin membimbangkan. Oleh itu, Iskandar Zulkarnain juga menerapkan ataupun menyatakan bahawa pentingnya agama dalam sesebuah negara, iaitu dapat mendorong anak generasi ataupun masyarakat agar tidak melakukan perkara yang dilarang seperti membunuh ataupun mencuri. Setiap agama juga mempunyai kebaikan dan keburukan masing-masing, tapi tiada ada yang agama yang menghalalkan cara yang tidak baik. Oleh itu, nilai moral dan kepemimpinan yang terdapat dalam mitos Iskandar Zulkarnain masih relevan untuk dijadikan panduan dalam membentuk generasi yang berakhlak dan bertanggungjawab. Kesimpulannya, mitos Iskandar Zulkarnain memainkan peranan yang sangat penting dalam memupuk identiti dan jati diri dalam masyarakat Melayu. Hal ini penting untuk generasi yang akan datang, supaya generasi yang akan datang tidak ditelan oleh arus moden yang semakin ditelan zaman. Kerana cerita-cerita mitos dan legenda-legenda semakin harus diterapkan dalam generasi anak muda, supaya mereka tidak ditelan arus zaman dan tidak melupakan asal-usul dan juga lupa daratan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.